Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya. Okey, sekarang ni hari raya ke-6 atau ke-7. Dah tak ingat dah. Sebab malas tengok keadaan line kampung saya. Tengok kalau saya tak buat video dalam 2 minggu, line dia sangat-sangat bagus. Tahulah kenapa line kampung saya ni kadang-kadang boleh buat kita hilang sabar. Macam tu lah. Tapi disebabkan saya sangat-sangat berminat untuk membuat YouTube channel, saya cuba juga yang terbaik. Bukan dekat rumah ni tak ada kerja, ada. Tapi kadang-kadang tu kita nak kita sendiri dekat rumah ni, kita pun rasa bosan juga. Jadi kita cari pekerjaan lah yang kita minat. Saya minat buat YouTube, walaupun sebenarnya saya pemalu orangnya. Kawan ada, tapi kita duduk kampung ni tak boleh kawan terlampau akrab pun cakap. Kawan untuk sembang-sembang, kalau jumpa kita sembang, kalau tak jumpa kita buat hal masing-masing. Macam tu. Duduk dekat kampung ni saya rasa happy sangat-sangat. Tak perlu ambil tahu kisah hal orang. Kalau orang bercerita, kita mendengar. Tak perlu jadi penyebar, cukup jadi pendengar. Alhamdulillah saya rasa seronok. Aktiviti pun banyak dekat kampung ni, sampai kadang-kadang saya terlupa nak buat video juga. Kita buat hal kita. Macam tu lah saya dekat rumah ni, saya buat hal saya. Sebab tu saya berminat untuk membuat YouTube. Jadi kawan yang paling akrab dengan saya ialah YouTube saya sendiri. Saya suka, tapi itulah masih juga malu. Kadang-kadang tu sebab lain jugalah, buat saya macam hilang fokus, hilang keyakinan nak buat video lagi. Tapi tak apalah, disebabkan minat ada tu, kita buat juga. Okey lah, kita teruskan pekerjaan kita. Dan saya dah lipat kapet ni. Sekarang ni mood saya tengah rajin, nanti malas jadi lambat pula kita nak menyimpan semua barang-barang raya kita ni. Kita cari plastik tapi tak jumpa plastik sampah yang besar, jadi kita sumbat dulu lah dalam plastik macam ni. Nanti kita tunggu pergi Pekan Daru atau pergi Sibu, kita beli plastik sampah yang tebal hitam tu, baru kita simpan dia lebih elok lagi. Sekarang kita simpan dalam plastik macam ni je lah dulu, biar dia tak kena habuk. Nanti dah ada plastik hitam sampah yang tebal tu kita beli, kita tukarkan plastik dia biar dia lebih selesa lagi dekat dalam plastik hitam yang besar. Okey, kita teruskan aktiviti kita ni. Tengok je lah sampai habis, saya tak nak banyak cakap, takut korang bosan. Dan teruskanlah menonton video saya ni dari mula sampai akhir. Saya pun tak pandai nak cakap panjang-panjang, takut apa yang saya cakap tu berulang-ulang. Jadi tak tahulah nak cakap macam mana. Tonton je lah sampai habis. Semoga korang suka dengan aktiviti saya di teratak kecil kami.
Okey, alhamdulillah dah settle sapu-sapu semua. Kita susun-susun pula kacang dengan biskut. Nanti kalau nak makan sambil tengok TV, kita boleh ambil je lagi. Kita habiskan dalam bekas yang atas meja ni. Nanti senang kita nak cuci, lepas tu kita simpan. Tahun depan kita pakai lagi untuk hari raya. Sebenarnya tadi saya nak jemur kapet sebelum saya simpan, tapi hujan. Walaupun nampak terang, sebenarnya hujan renyah-renyah halus lah. Dia boleh buat basah juga lah. Okey, sebenarnya kita dah selesai, dah siap masak dah apa semua. Cuma video masak tadi saya tak buat. Okey, macam inilah keadaan dalam teratak kecil kami. Alhamdulillah. Walaupun tapi alhamdulillah lah untuk kita orang anak beranak. Tadi pagi saya dah masak. Saya masak sotong kicap pedas. Untuk anak-anak macam biasa ayam goreng diorang minta. Ni je lah lauk tengah hari kita. Dan sekarang panas balik. Ni suami sekol tadi diorang dah balik. Dan sekarang saya nak tolong diorang asingkan udang dengan ikan yang tak diguna pakai. Okey, sampai kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye. Inilah rezeki diorang suami saya. Alhamdulillah untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.